Kami seronok belajar dengan cikgu. Nak tahu subjek dan sebabnya? Jom kita dengar. Saya suka subjek BM. Seni. Saiz. PJ. Sejarah. English. Matematik. Matematik. Pendidikan Islam. Bahasa Arab. RBT. PSV. PJ. Sains. Matematik. Bahasa Melayu. Pendidikan Islam. Sebab saya suka menulis. Sebab best dan senang. Sebab suka belajar pasal haiwan. Sebab suka sukan. Sebab saya suka belajar pasal zaman dulu-dulu. Sebab saya suka speaking. Sebab saya suka mengira. Sebab dapat kira nombor, tambah, tolak, darab, bagi. Sebab saya suka belajar Jawi, akidah, sirah, adab. Sebab saya boleh belajar bahasa Al-Quran. Saya suka membuat produk kereta daripada bahan terbuang seperti kotak. Sebab ia membolehkan saya untuk luahkan perasaan kreativiti saya. Sebab saya suka buat aktiviti yang cergas dan mengeluarkan peluh. Kerana saya suka belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Sebab saya suka belajar tolak dan tambah. Sebab saya suka belajar kata adjektif. Sebab saya suka belajar Jawi. Kami merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar kami dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Ya. Cikgu, ustaz, ustazah, sir, teacher, walau panggilan cikgu berbeza, cikgu tetap kami sayang. Apa beza cikgu dengan bintang? Tak tahu kan? Bintang menyinari malam, cikgu menyinari hati kami. Cikgu, ajaran cikgu jadi cahaya dalam hidup kami. Cikgu, dari tangan cikgulah lahirnya juru doktor, jurutera, imam dan lain-lain. Penat cikgu, saya nampak tetapi cikgu tetap tersenyum. Cikgu, saya sayang cikgu sangat-sangat. Bila saya berjaya nanti, saya takkan lupakan cikgu. Cikgu ajar saya menulis, membaca dan menjadi anak yang solehah. Terima kasih cikgu kerana sabar dengan kerana saya. Saya doakan cikgu bahagia dunia dan akhirat. Ustaz bukan saja ajar mengaji tapi juga koding mikrobotik. Terbaiklah ustaz ni. Korang tahu tak apa beza cicak dengan cikgu? Tak tahu kan? Cicak melekat di dinding, tapi cikgu melekat di hati saya. Cia. Ustazah mengajar saya mengaji, dan menjadi anak yang baik lagi cerdik. Cikgu umpama kata adjektif yang memberi makna dan warna dalam karangan hidup saya. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak sampaikan sajak untuk Hari Guru. Kawan-kawan dengar ya.
Guruku insan mulia, mengajar tanpa rasa jemu, mendidik tanpa rasa penat, mencurahkan kasih sayang sepenuh rela demi melihat anak muridnya berjaya. Guruku insan mulia, tidak memilih kasih dalam memberi sebahul ilmu, kuat bekalan anak muridnya di masa depan. Guruku insan mulia, dia berkorban jiwa dan raga demi melihat anak didiknya berjaya menjadi insan yang berjaya. Guruku insan mulia, sedia membantu, sedia memberi, sedia membimbing demi melihat anak didiknya menjadi generasi masa depan negara yang cemerlang. Kerana guru, semua yang ada di dunia ini sebenarnya bermula dari seorang yang bergelar guru. Selamat Hari Guru! Ya Allah, berilah semua cikgu SKMJ ganjaran syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat ucapan Hari Guru versi digital pula. Kami dari Umat Al-Farabi mengucapkan Selamat Hari Guru. Kami sayang cikgu. Cikgu, alamak salah. Astaghfirullahalazim. Dan menulis. Menulis. Cikgu, ustaz, ustazah, sir, teacher. Walau nama pot. Semula. Saya doakan cikgu unik. Sebab saya suka apa? Saya suka membuat produk. Cikgu memberi